Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, siapa di sini suka eksperimen sains? Cuba angkat tangan. Wah, ramai. Bagus. Perkenalkan, nama saya Izan Sharif bin Irwan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Sekilau. Kod sekolah saya ialah CBA 4076. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang sangat menarik, iaitu dari Conteng Jimmy, Kertas Ajaib, karya Fadli Hamdan, diterbitkan pada tahun 2024 oleh PTS Media Group. Buku ini mengisahkan tentang 3 orang sahabat, iaitu Jimmy, Jason dan Ganesh. Mereka sangat suka bereksperimen dan mencuba sesuatu yang baharu. Pada suatu hari, mereka menyertai pertandingan projek sains kreatif. Hadiahnya sangat menarik, iaitu lawatan ke Pusat Sains Negara. Best kan? Dengan penuh semangat, mereka memilih untuk membuat projek gunung berapi. Mereka bekerja keras setiap hari, mencuba dan terus mencuba. Tetapi, sesuatu yang tidak diduga berlaku. Projek mereka telah dimusnahkan oleh individu yang tidak dikenali. Mereka sangat kecewa dan hampir berputus asa. Tapi kawan-kawan, kalau kita jadi mereka, apa yang kita rasa? Sedih, marah, kecewa. Ya, betul. Tetapi mereka tidak mengalah. Mereka bangkit semula dan mencari idea baharu. Idea pertama mereka ialah eksperimen kacang hijau. Mereka perlu menanam kacang hijau dan melihat proses percambahan. Daripada eksperimen ini, kita belajar tumbuhan perlukan air, cahaya dan masa. Siapa pernah tanam kacang hijau di rumah atau di sekolah? Cuba angkat tangan. Wah, ramai. Bagus. Tetapi itu belum cukup. Mereka mendapat satu lagi idea, iaitu kita semula kertas. Mereka perlu mengumpul kertas lama, menghancurkan, merendam dan membentuk semula menjadi kertas baharu. Akhirnya, mereka bergabungkan kedua-dua idea ini. Mereka meletakkan biji kacang hijau di bawah kertas tersebut. Apabila disiram, kacang hijau itu tumbuh dan menembusi keluar dari kertas tersebut. Wah, menarik kan? Akhirnya, mereka berjaya menyiapkan projek tersebut. Walaupun gagal pada awalnya, tetapi mereka membuktikan kegagalan bukan penamat, tetapi permulaan kepada kejayaan. Jadi kawan-kawan, selepas ini, adakah kita mahu membuang kertas begitu saja? Jangan. Kita boleh kita semula dan menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, buku dari Conteng Jimmy, Kertas Ajaib sangat sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah kerana ia banyak ilmu sains yang bermanfaat dan nilai murni yang baik. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada rakan-rakan semua. Sekian, terima kasih.